Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya Fikri Kamil, Layan Hobi. Terima kasih pada yang dah subscribe channel aku. Yang mana yang belum subscribe, terima kasih banyak kerana sudi menonton. Hari ni aku nak unboxing stereo speaker yang aku baru beli daripada Shopee. Ni dia, belum buka lagi, baru sampai tadi. Harga dia tak ada mahal sangat. Aku pun main beli je, tengok murah ya. Lagi beli lah kan. So hari ni dah sampai barangnya. Kita unboxing dan review. Okey ke tak? Jom kita buka. Betul kemas tu, dia balut. Ini dia. Nama dia K89 Wesda. Kita dapat speaker yang panjangnya macam gini. Dua wire ni. Baliklah tadi ni. Okey. Sekarang ni okey. Nampak? Satu untuk USB, DC, TF ni aku rasa memory card kalau nak dengar lagu ke apa kan. Ni butang on, play, slowkan, kuatkan, try on. Ya, nasib baik ada bateri. Power on. Bluetooth mode. Kuat siut suara. Kuat sih. Nama pun stereo kan. Speaker ni sesuai untuk phone, TV, PC, laptop. Okay. Kat bawah tu. Kita try sound dia. Yang pinjam telefon. Yang telefon berat. AUX mode. Bluetooth mode. Oh, kena tekan butang on off. Bluetooth mode. Okay, search. Okay, dia keluar K89 K89 bawah sekali. Tekan. Kuat sih. Kita try
buka lagu no copyright nanti buka lagu lain copyright. Mana pula punya Bluetooth Bluetooth lah YouTube. Okey, korang dengar dia punya sound dia. Apa? Music no copyright. Okey. 2-in-1 detergent and softener. Sedap sih bunyi. Menghilangkan bakteria. Max Clean. Belum start lagu lagi dah sedap lah. Dengar bass dia. Sedap tu. Ni slow kuat kan. Aku tak beranilah nak buka paling kuat, bising pula jiran. Tapi ni pun dah okey ni. Itu pun kat telefon aku slow kan. Kuat tu. Tak berani lah. Tapi sedap sound dia. Okay. Dengan bass dia. Sedap lah bass dia. Stereo kan. Okay. Perhati tak sound dia. Perhati kan. Kita tarik kabel dia pula. Kita tarik kabel dia ni. Ni untuk kabel cas ni. Yang ni. Yang kabel ni nampak. Untuk sound mana-mana lah. Telefon ke. Cucuk. Nampak dia tak nak masuk pula. Malu-malu pula dia masuk. Okay. Kita try. Kita cuba. Allah, ada password pula. Dapat password phone. Aku ni phone tengah rekod. Mana ada boleh nak trace pakai telefon aku, telefon bini aku, telefon wife aku. Okey. Hai, salah pula. Salah. Apa dah? Pakai kabel pun boleh. Pakai Bluetooth pun boleh. Aku tak try lagi kat TV. Sekejap lagi aku try. Boring lah lagu ni. Try lagu lain pula. Okay. Lagu apa entah. Try. Dengar bass dia. Ada volume lagi. Aku lupa aku pakai mic. Dengar kat sini lah. Kau dengar. Mana bunyi bass dia? Okay. Kita dah try kat telefon. Kita nak try kat TV pula macam mana. Sebelum tu aku nak bagi tahu harga dia ini setelah potongan lah.
Kau boleh tengok lah, aku letak harga dekat Shopee kan, apa nama kedai yang jual ni dengan harga dia. Itu harga ni tak termasuk pos lah. Lagi satu, biasa mic kan banyak pilihan kan, ada yang dapat dua berlainan lah, kiri dengan kanan dan left and right, tapi ini memanjang. Lagi satu, kadang mic ada mic pula speaker kan banyak pilihan kan. Speaker kan banyak pilihan kan, ada left, ada right dan lain. Ada juga speaker yang ada lampu. Bagi aku tak suka sangat yang ada lampu, sebab kadang kacau kita punya, ganggu kita punya fokus nak tengok movie ke apa kan. Aku tak boleh nak try kat TV aku lah, tapi aku rasa boleh. Ok lah, pendrive lah, contoh pendrive. Kita try pendrive lah, boleh tak? Play by USB drive. Buat kalau nak next sekejap kalau kau nak next lagu kan, dekat button kuatkan dengan slow kan, tekan sekali je. Nampak? Tak boleh play lah, takut nanti aku copyright pula. Tak tahu ni copyright ke tak, lantak lah. Bluetooth mode. Ok, USB boleh, cuma TV je aku tak boleh nak try. Kita try laptop lah, macam mana. Laptop ni sebab dekat Amah nak ikut balik. Amah ikut balik untuk Mak tengok Amah. Amah nak balik. Kenapa? Bila aku on Bluetooth dah. Okay. AUX mode. Terkejut aku bila aku on Bluetooth dekat luar sana. Aduh. Dah, macam kabel ni lah. Kena guna kabel ni. Cuma dekat TV aku tak tahulah. Okay. Live movie boleh lah kat laptop. Tak apalah, kat TV nanti kalau korang yang tengah tengok channel ni yang beli macam speaker yang macam aku beli ni, korang boleh try kat TV, ataupun korang tahu cara dia macam mana, korang komen lah dekat aku punya channel ni. Komen. Aku nak tahu juga. Nanti aku check lah dekat YouTube kalau ada orang lain buat review kan speaker ni. Tak pun semua speaker sama je kot, cuma tak tahu nak connect kat TV macam mana. Ok, tutup dulu. Ok, keseluruhannya speaker ni memang best. Sound dia memang cun, stereo, dia punya bass dia. Macam aku ada niat juga nak beli projector macam kat dinding belakang aku ni kan. Depan ni sofa ke katil kan, tembak dekat dinding belakang ni dah putih. Guna sound ni projector kan. Kalau korang pun ada projector tu, bolehlah beli sound ni. Sound ni banyak jenis kan, ada yang berlampu. Kalau macam aku tak suka yang ada lampu, sebab kita kalau nak tengok movie, kita nak fokus dekat movie tu kan. Kalau ada lampu tu macam aduh silau lah, macam rasa semak. Tapi kalau yang ada kalau korang yang berminat yang ada lampu nampak cantik, pulang lah. Macam aku suka simple tapi sound dia tip-top macam ni. Puas hati. Keseluruhannya memang puas hati. Korang belilah. Ini dia Westa. Okay, ini saja review daripada saya hari ini, speaker Westa. Terima kasih kerana menonton. Aku doakan korang semua sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah, sentiasa dalam kesihatan yang baik, dihindarkan daripada virus COVID-19 yang semakin lama semakin teruk kan. Kes pun banyak meningkat, so kita doalah sama-sama supaya virus ni cepat-cepatlah habis, hilang. Bolehlah kita balik kampung, mana kampung jauh kan. Tu lah.
Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton review aku pada kali ini. Assalamualaikum.